left. Take off lagi, Follow. kita try. 3, 2, 1. Harapan. So kita cuba untuk hand gesture lagi. Macam ni dia static. Dia kata kena tunggu sampai lampu biru baru kita boleh start buat. Lampu dah biru, kita dah boleh hand gesture dah. Nampak atas, bawah. Cuma kejap letak telefon tu. Kita try buat yang kalau silau kita pergi sana macam ni. Okay. Tengok kamera tak depan sini. Aku try buat yang belum jauh sikit. Kita buka. Okay. Dekat sikit. Okay. Mungkin tak nampak. Aku akan letak kamera di sebelah sini. Sebelah sini. Kamera kena sebelah sini. Okay. Kita try untuk engage dulu. Dia ada lampu biru tau kat sini. Kita boleh nampak. Kita boleh try pusing. Okay, korang nampak Okay, aku akan buat dia menjauh. Okay, kita try buat dua tangan macam ni. Lepas tu kita pergi jauh. Dia pergi jauh. Berapa jauh dia pergi? Buka lagi, besar lagi. Oh, segitu saja. Lepas tu kita panggil balik. Okay. Panggil dekat balik. Cuma untuk engage rate semula. Okay, kita boleh turun bawah. Kita boleh dekat. Okay, kita letak sikit. Bawah sikit. Okay. Tu korang boleh nampak drone dekat. Aku nak try dekatkan drone di hadapan kamera. Okay, bijak. Jadi kan boleh nampak drone kat situ. Oh, dia naik. Lidar dia detect ada obstacle kat belakang. Sebab tu dia bergerak macam tu. Sekarang dia dah tak ada. Oh, dia ada lagi. Bijak. So untuk Mio ni aku dah tahu dah hand gesture.